segar pagi, nun permai damaikan, tumpul di pinggir rimba, lantas mendambakan cinta sempurna dari jiwa bakal surnya. Di dalam gelangku mendung ungu, dia kesali. Aku dibawa ke dalam mahkamah, badan lesu dan lemah. Tuan hakim dah naik menyampah, buka rekodku bersepak-sepak. Beginilah nasib penari dada. Ni, mari sini. Aku nak ajar hang berapa buah sikit je. Boleh? Hang ikut aku nah. Boleh tak? Boleh. Boleh ke tak? Boleh. First, nanti macam ni. Macam ni boleh. Kira buat macam ni. Ni ambil tepi. Ambil tumbuk sini. Sini, tumbuk sini. Macam-macam gaya hang boleh buat. Kalau hang nak serang macam ni. Mata hang jangan takut. Kaki hang macam ni. Macam ni. Tangan hang lem macam ni. Kuku kuda. Sini. Bawah sikit. Itu menanti. Faham tak? Faham. Kuku kuda hang ni. Ni kuku kuda. Faham tak aku kata apa? Faham lah. Macam tu lah aku nak. Okey. So, Aku dah lama taram kau, bang. antara aku, Hamil masuk. Set. Tangan. Set sini. Masuk. Sini. Set. Bangun lah. Tadi cakap banyak sangat. Tak, lodi hang tak berhenti celah mana? Aku memang daripada dulu tak berhenti dengan hang. Ayah lebih-lebih kan? Memang ayah lebih-lebih kan aku. Sebab apa? Sebab hang tak dengar cakap ayah. Hang degil. Lah ni, hang tak berhenti celah mana? Ayah pun dah tak ada. Aku memang tak berhenti dengan. Hang tak berhenti hang masuk. Tak guna. Anas! Cut! Masuk! Sekarang ni macam mana? Apa ni dah lah? Oi, bangun lah! Oi! Oi lah! Abang tak guna. Apa dah jaga? Abang tak guna. Kurang ajar betul hang ni! Bangun! Bangun! Okay guys, korang nak tak jana pendapatan dari $10 hingga $1000? Korang nak tak beli iPhone baru? Is ada jalan penyelesaiannya. Jalan penyelesaiannya di IQ Option.
Korang tahu tak apa itu IQ option? Mesti korang terfikir kan, selama ni korang nak kembangkan duit korang, korang nak invest duit korang jadi lebih banyak. Dekat mana korang tak tahu betul. So dekat dalam IQ option dia sangat-sangat hebat guys. Sebab di dalam IQ option korang boleh jana daripada $10 jadi ke $1000. 100 kali ganda guys. Okey, macam mana caranya? Korang kena register dulu account IQ option. Macam mana nak buat? Jom saja korang. Let's go. Okay, first korang kena buka di website dia. And korang pergi, korang akan nampak interface macam ni. Interface macam ni. And selepas tu korang just sign up, isi semua nama korang, maklumat korang, and korang akan dapat account. Lepas tu korang just login seperti biasa. Ni account is. Selepas dah login, dia akan keluar macam ni. Dari $10 ataupun $100, korang boleh kembangkan menjadi $1000. Contoh macam Is sendiri, korang boleh nampak kat sebelah, sangat banyak. Sebab kita bermula daripada bawah, kita buat slow. Okay, nak dapat macam tu just santai kita buat, tapi kita boleh ada duit lebih. Invest dalam cryptocurrency juga, korang kena belajar. Korang kena ambil tahu pasal currency, market mana yang tengah naik, yang tengah jatuh. Korang IQ option sangat-sangat mudah untuk buat duit. Dan cara seperti mana Is buat, korang nak tahu tak? Kalau korang nak tahu, jom. Sekali korang nampak, selepas korang deposit duit masuk, korang just tengok pada market Bitcoin. Okay, korang tekan kat sini, nampak list ni, korang tekan Bitcoin ni. Sebab Bitcoin 100 kali ganda. Okay, so korang tengok market tengah turun betul. So sekarang dia nak start naik. So kalau macam Is straight, tak banyak pun, $10, iaitu RM40 sahaja. RM40 tu kita nak kembangkan jadi RM4,000 Malaysia. Okay, so macam mana cara je? Korang just klik ke amount ni, pilih $10 and korang buy. Kalau macam Is tak buy sekali, buy 2 kali. Kalau dia jadi 100 kali ganda, kita akan dapat RM8,000. Macam tu saja guys. Di dalam IQ option juga korang boleh pilih banyak cryptocurrency yang ada, seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple and XRP pun ada. So korang boleh pilih yang mana korang berminat and korang try. Jadikan $10 kepada $1,000, InsyaAllah. Dermaga saksi bisu, waktuku kucup kening. Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Weh, tak kasihan kat dia. Buat macam tu kat dia. Kesian apa? Dia nak macam ayah ajak aku. Aku ajak lah. Agak-agak hang macam tu kat dia. Dia bukan robot weh. Kesian tengok dia. Hang cedera dia kot. Hang buat dia. Masalahnya, dia nak macam mana ayah ajak aku. Aku ajak lah macam tu. Agak-agak lah macam tu. Hang tak faham lah. Aku tak faham. Agak-agak lah. Dia tu dah daging kita. Bukannya daging orang lain. Hang dengar aku cakap apa? Aku buat dia macam tu. Aku tak mahu dia jadi macam aku. Aku nak bagi dia pertahankan diri. Hang tengok kan aku duduk sana berapa tahun. Itulah aku masa ni. Aku nak ajak dia. Nak bagi dia kuat sikit. Tak kena bully. Cuba hang fikir sikit. Satu hari, orang bully dia. Dia tak tahu apa. Tu aku ajak dia. Bagi dia tahu. Macam ni lah. Hang buatlah yang terbaik untuk dia. Asalkan hang rasa benda tu terbaik untuk dia. Tapi satu je nak pesan kat hang. Apa-apa jadi, one day dekat dia, hang jangan sekali-sekali menyesal. Selamat tinggal, selamat jalan, kan ku ingat selalu dirimu. Sayang, kan ku ukir selalu namamu sayang. Aku dengar hang baru balik. Berapa tadi hang sampai? Hang dah pergi lah. Ingat mati dah. Elok sikit. Hang ingat aku dah mati dah.
Aku hidup lagi. Aku ni urat dawan tulang besi tau. Oh. Ha. Hang pun jangan sembang. Lembu aku boleh terbang biar jepit tau. Oh. Ni, hang macam ni buat apa? Ni aku nak habaq kat hang yang bos nak buka pintu. Hang nak join balik tak? Aku malas nak buat kerja-kerja yang dulu. Aku nak cuci tangan tu. Awak, hang takut baru masuk sekali pun hang dah grown lah. Bukan macam tu. Aku masuk sebab hampa. Hampa penayakan aku. Ni aku tak mau buat kerja buruk-buruk. Tak mau buat kerja kotor-kotor. Aku tak masuk situ. Lebih baik aku duduk kampung ni. Aku belah lembu. Aku tanam jagung lagi. Aman lah. Daripada pergi kat hampa. Tak apalah. Hang ingat satu benda aku nak abang. Hang ada hutang dengan bos. Okey. Ha, ni lagi satu aku nak abang kat hang. Hang jaga sikit adik hang tu. Ha? Hey. Hang tengok-tengok apa? Dalam ni. Dalam ni. Aku kata dalam lagi lah. Dalam lagi. Aku bukan nak derah hang. Aku nak bagi hang kuat. Lepas ni orang tak boleh challenge hang dah tak? Hang nak rasa macam mana ayah didik aku? Ni hang rasa, ni macam ni. Hang macam ni. Buat dia hang. Ni bukan anak didik aku, ni anak bunuh aku. Hang tak usah cakap banyak. Duduk lagi. Duduk. Aku nak didik hang. Bukan nak derah hang. Lepas ni orang main bully hang boleh lawan. Laju. Anak tengah kan. Laju. Lagi. Laju lagi. Anak sangat macam mana ayah ajar aku. Macam ni ayah ajar aku. Laju. Ya, sabar. Saya berharap. Anak sangat macam mana ayah ajar kita. Ni. Jangan ada macam pondan sangat. Jadi lah nak jantan sikit. Lagi. Lembek macam mana ni? Tak jadi. Kena kuat. Lagi. Aku tak berhenti. Hang pampin sekarang 10 turun. Kira kuat-kuat. 1, 2, 3, 4, 5, Lagi. Tahan sikit. Naik. 7, 8, 9, 10, Turun. 1. Maintain. Naik. Maintain. Naik. Guna buat betul-betul. Bukan macam tu. Sini. Hang macam ni. Naik atas ni. Naik. Macam tu. Tu aku nak. Sebelum nak balik, ada satu nak minta hang. Macam ni. Tunggu orang menanti. Dengar tak? Dengar.
Lagi satu. Macam ni serang. Serang musuh. Dengar dah apa kata? Dengar! Terajang aku. Aku terajang apa semua. Aku dah usaha ajak macam ni. Aku tak nak sia-siakan. Aku nak macam ni juga esok. Boleh tak? Boleh! Okey, jom balik. Buat leceh. Cepat. Sikit banyak lagi. Orang nak tambuk situ lagi, nak buat gelanggang. Oi. Baik-baik. Sabarlah. Tak nampak panas ni, matahari atas kepala. Duk sabar. Orang nak buat kerja cepat. Jangan kau ajak sangat. Apa sepak? Buat. Tak, buat. Sikit betul lah ni. Sabar boleh, sabar. Macam ni, tengok ni, buat ni. Cuba, buat. Weh, buat lagi. Kau ajak, jaga Dah, cukup. Buat kerja sikit pun, tak boleh buat. Benda kecil sini pun pun malas buat. Payah betul lah. Bangun lah. Tak, kita bangun. Suka tipu lah. Kita bangun. Salah. Kita bangun. Suka tipu lah. Iya ni. Kau jangan. Hoi, Kim. Dah lah. Taklah dia ni suruh buat kerja sikit pun terkira-kira nak rehat. Aduh, buat apa nak gaduh? Hampa adik-beradik kot. Daripada dulu. Ya, tak boleh betul lah. Relax lah. Kim, relax lah. Tak payah macam tu. Jom, sana. Jom. Panas duduk sana. Woi! Ni hati ya. Di sana lu. Aku mah jauh-jauh. Okey. Woi, ambillah balik. Balik apa? Aku baru keluar. Mau keluar? Oh, aku lupa masuk. Ni apa? Masuk rumah. Ambil ayak. Tengok orang sembang pula dia ni. Duduk sana. Apa cerita ni Abang? Kerja okey bos. Budak-budak buat kerja semua okey. Tak masalah. Beres bos. Sini. Bagus. Hang bercerita. Makanan tak? Tak bos. Bagus. Bos tak harap budak tu dah kelak ah. Aku tak kisah budak tu masuk dalam ke apa ke. Aku nak barang aku lah. Tak dapat barang aku. Apa yang hang cakap tadi tu, adik dia aku cari. Faham? Baik bos. Boleh bos. Macam ni lah bos. Abang kata kita kumpul budak-budak. Abang dia bukan masa biasa lah. Okey. Boleh? Woi, apa masalah hang? Hang tak tahu masalah aku. Aku rasa tak sedar hati lah. Lepas tu? Aku risau adikku tu kena tangkap dengan geng-geng lama aku. Hang tahu kan dia macam mana, dia lemah. Dah lah, hampir balik lah. Hang dengar sini. Ambil sini. Hang dengar sini. Allah dah ciptakan dunia ni indah untuk kita. Dalam keindahan tu ada masalah tau. Ada kesedihan, ada penderitaan dan ada dugaan. Tapi yang kena ingat, setiap masalah ada penyelesaian. Kau tempatku
kau beriku bahagia, jadikan aku. Mana budak ni Aku suruh kerja dia tidak. Apa lah. Nak tengok jam bah. Jam tak ada. Cimak betul dia ni. Tidak. Tengok jap. Bangun! Bangun. Bangun. Lo ni pukul apa? Anak apa? Tak, aku kata lo ni dah pukul apa? Ha? Babi. Babi tu. Terabuk babi kan. Oi. Ni tak berhati pa aku. Lo ni aku bagi tahu semalam dah pukul berapa? Aku suruh hang berlatih ni. Aku suruh hang berlatih tadi. Dah pi. Kaki ni elok sikit. Kangkang lagi. Kaki ni buka besar sikit. Punggung ni atas lagi. Hang nak sangat macam pernah ayah ajak aku. Apa tak? Stop. Kuat ni. Stop. Nak nangis ke nak cakap? Salam 16 barista ditambah tak ada tolak. Yang dulu hati koyak sekarang dah punya banyak corak. Jarang-jarang nak borak tapi now mereka mula sorak. Jiwa aku masih goyang, itu yang buat orang goyang. Masih kurang makan garam tapi bermulut masin. Secubit aku tak rasa, kalau lebih nanti boleh sakit. Hidup biar dari bawah, jangan terus atas bukit. Bukan cool kids, baca benda ready aku ada toolkits. Semua peluang. Tempat apa hang bawa gue? Ini tempat baru kita, bos. Tempat baru yang cakap? Tempat baru rupanya ni. Okey, main CSP kat bos. Duit yang bos bagi tu sebab beli lembu untuk cover tempat ni. Budak semua saya dah atur Bagus. Idea yang benar. Sekarang ni aku nak tengok barang aku. Okey, jom. Hoi, barang-barang oi. Sini. Bagus. Ni yang dah siap proses, bos. Saya bos, barang banyak lagi kat belakang. Bagus. Ini amaran, bahan mudah terbakar. Siapa pakar? Cuba bongkar, kalau pintar tunjuk ajar. Dengar kabar, ada cuba keluar dari sangkar. Ada cuba minta cabar, indah rupa dari gambar. Lapar makin Awak turun ni tinggi. Straight. Bunuh dia bang. Mampu ya. Oi, pergi mana? Asyik balik hang jaga hang. Pergi sana. Mana? Bos. Tu budak Selangor tu kan. Kau tunggu pagi. Pergilah kejar. Oh, ini budak yang lansi, bang. Aduh. Hantar sebab abang hang aku rugi. Faham tak? Aku tanya hang. Mana abang hang? Hei. Aku tanya hang. Mana abang hang? Sial betul lah budak ni. Cibai ni budak.
Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Wanita yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu Awak kat siapa? Aduh hang. Aku dah kata jangan lari. Hang pergi lari juga. Gong lah adik ni. Ni surat po pula ni. Ni semua anggar depa ni. Simbol-simbol eh. Ni punca semua hang. Semalam aku dah cakap dekat hang kan? Sekarang hang tengok apa jadi kat dia. Hang menyesal tak? Semua depa sial lah. Hey! Oi! Masak! Oi! Dah, awak kalau sini kan? Dah, hang nak cakap banyak lah. Hang nak cepat. Aku penat aku nak Cepat. Cuba minta cabar, indah rupa dari gambar. Lapar, makin lama makin kurang ajar. Kejar, makin kejar pegangan yang pudar. Sukar, memang sukar untuk elak mungkar. Apa guna ada askar, tiada sifatnya pendekar. Awak, hang nak pergi mana ni? Ha? Hang dah tak? Adikku dah mati dah. Ha? Projek kita berapa persen lagi nak Syak? Lagi 70% bos. Lepas tu siap. Apa lagi ya yang tak ada? Kita cuba tunggu budak turun kontena je. Sekejap bos. Long. Dua. Berita dah masuk. Ha. Okay. Bos. Ha. Jom. Ada budak masuk tempat kita bos. Siapa dia? Tak tahu lah bos, tapi nak kita kancing. Jom. Teka-teku tanya Zulu siapa aku, tanya guru mana satu. Ada hantu atas jagu, mana hantu cuba seru. Mati restu jalan buntu belum laku, guna baku belum kenal siapa aku. Jadi ringankan tangan untuk ringankan rintangan ini untuk kaki tangan bukan kepala dan badan. Kalau tuan bijak pandai akal, mana boleh pakai ular, mana pandai ungkai buaya, mana tolak bangkai. Mana buang? Mana buang? Kat mana? Kat Titi. Titi mana? Jom, Titi aku tahu.
Anak lagi mana? Aku. Anda sedap pukul anak buah aku. Apa lagi anak? Aku tak pukul anak buah hang. Tapi hang dah bunuh adik member aku. Jantung je kau. Hei. Ini bangsat bunuh adikku tu. Ya, memang. Hutang kau belum settle lagi. Hutang apa, kan? Macam ni je, Mak. Lemah.